hidup kita akan beri kesan kepada kehidupan keseharian kita untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun. Ini bukan medan ataupun tempat untuk kita beruji kaji. Bukan kata soal janji-janji itu tak dapat ditepati, tapi apa pun kita tak dapat. Ini bukan medan ataupun tempat untuk kita beruji kaji, untuk kita bereksperimen. Sebab ini soal tentukan siapa nak tubuh kerajaan, orang mana, daripada parti mana dan kerajaan mana yang kita nak tubuh. Dan hidup kita akan terkesan, akan beri kesan kepada kehidupan keseharian kita untuk tempoh sekurang-kurangnya 5 tahun. 5 tahun, sekurang-kurang 5 tahun. So saya dah beritahu tadi, kata kalau nak pergi pilihan raya, nak pergi mengundi tu, hati mesti tenang, fikiran mesti terbuka, jiwa mesti lapang. Pilihan yang silap tu bukan saja akan mengakibatkan hidup kita sengsara untuk tempoh 5 tahun, hidup kita yang sekeliling kita tu pun akan sengsara. Pilih yang elok-elok. Pilih yang elok-elok tu maknanya pilih mereka yang satu, dari segi datang daripada parti mana. Datang daripada parti, mesti yang parti yang mempunyai hala tuju, parti yang mempunyai visi, parti yang mempunyai ideologi ataupun yang mempunyai idea besar ke mana kita nak ke mana destinasi nak bawa negeri ni untuk satu tempoh. Dah terbukti. Anda kata kalau kita salah pilih, akhirnya kita sendiri yang sengsara. Bukan kata soal janji-janji itu tak dapat ditepati, tapi apa pun kita tak dapat. OMM Podcast.